Aku nak tunjuk perbandingan antara dua boots favorite aku sekarang ni. Ini ialah Mizuno Morelia 2 Japan berwarna red ruby dan ini ialah TLSS Tactician Gold. Dua-dua ni merupakan kasut yang menggunakan kangaroo leather, fully kangaroo leather punya construction. Cuma yang ini is the lowest tech, no nonsense technology punya kasut, very low tech tapi dia sedap. This one kalau compare dengan Mizuno ini lebih banyak lagi teknologi. Okay, so kalau aku nak cerita tentang ini, korang tahulah branding Mizuno semua orang kenal, and branding dia dah ada dah, and dia dah lama dalam market kasut bola ni. Bukan tak famous, cuma aku rasa a lot of people maybe at my age ataupun maybe zaman sekarang ni orang dah pandang Mizuno semula. Dulu ni memang top. Lepas tu at one point dia macam bit fade away. Now dah macam orang mengejar balik Mizuno ni. Memang seriously, once kau pakai Mizuno, korang akan faham. There's no way to go back, man. Okay. And this one ialah TLSS Tactician Gold ni. Macam Mizuno juga kat sini, cuma lebih banyak teknologi. Korang ada satu layer dekat depan ni which bagi structure and protect korang punya toolbox ni kan, daripada injury or fade away. Mana ada injury lah, tapi there's a grip punya texture dekat sini lah, bagi grip sikit lah dekat depan ini. And then dia ada T-Tempo punya padding, buat daripada yang branding tilam Jepun. Tempo tu pernah dengar? TMPUR kan. So dia collab untuk buat padding dekat sini. Padding ni pun made in Japan. So, and also ada this 3D texturing which bagi korang advantage dekat passing ataupun shooting daripada sisi tepi ni lah. So sedap juga buat grip macam ni kan. And then dia kat dalam ni, aku nak cabut pula tapak ni, ada T-Flash Foam. Nampak T-Flash Foam ni macam bit cushioning untuk energy return and comfort korang lah, dekat belakang ni. And ada lagi satu bahagian warna hitam tu ialah T-Carvo insert. Sama T-Carvo insert yang ada dekat Mizuno Alpha, made in Japan. T-Carvo tu made in Japan. Dia bagi korang snapback dekat korang punya kasut ni lah. Kalau pada yang pakai kasut carbon fiber tu, korang akan faham lah snapback ni aku ceritakan. Untuk Morelia ni tiada lah carbon fiber tu, jadi snapback dia tu taklah seresponsif yang T-Carvo ni kan. Okay, tapak dia pun buat daripada pre-bags. Kalau korang tahu tapak pre-bags tu, korang akan faham lah apa maksud aku. So, antara dua ni, mana satu pilihan korang?